Hari ini, 9 Februari 2026, telah berlangsung sesi penggulungan bagi perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja di Dewan Rakyat. Perkara penting berkaitan penguatkuasa KPDN telah dimaklumkan oleh Menteri KPDN. Penjualan dan pembelian bahan api RON 95 melibatkan kenderaan pendaftaran asing. Selaras dengan pengumuman saya dalam Dewan yang mulia ini ketika sesi jawab lisan pada 28 Januari yang lalu, KPDN akan mewujudkan peraturan baru yang melarang pembelian RON 95 bersubsidi oleh kenderaan berpendaftaran asing. Melalui peraturan baru ini kelak, larangan dan tindakan undang-undang boleh diambil ke atas pemilik atau pemandu kenderaan berpendaftaran asing. Peraturan ini disasarkan siap dan berkuat kuasa bermula 1 April 2026. Semoga tahun 2026 ini, bahagian penguatkuasa akan terus komited dalam menjalankan tugasan yang telah diamanahkan. Jangan lupa follow akaun ini untuk lebih banyak info berkaitan penguatkuasaan oleh penguatkuasa KPDN.